kasih. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan daripada Kuala Krai berkaitan dengan pemindahan pengurusan program matrikulasi dan tingkatan 6 daripada KPM ke KPT. Sebagaimana telah pun dijelaskan di dalam Dewan ini semasa perbahasan titah diraja pada 9 Februari 2026 yang lalu, itu jawatankuasa pemandu bersama tingkatan 6 dan matrikulasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun ditubuhkan pada 19 hari bulan Disember 2025 yang lalu. Jawatankuasa ini berfungsi untuk meneliti proses kesinambungan pendidikan dan menilai semua aspek berkaitan ke arah mengoptimumkan sumber yang sedia ada. Dalam hal ini, langkah sewajarnya yang sedang dirangka bagi tujuan pemindahan ini termasuk urusan berkaitan perundangan, kebajikan, keuangan, perjawatan, sistem dan aset. Dalam konteks kebajikan, Kementerian akan memastikan prinsip dan izin no less favorable akan dirujuk. Justru proses pemindahan tadbir urus ini akan diperhalusi dengan teliti oleh jawatankuasa tersebut, dibantu oleh agensi-agensi pusat seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Keuangan bagi memastikan pemindahan program ini dapat dilaksanakan dengan lancar. KPM dan KPT juga akan mengadakan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh dan pihak yang berkepentingan termasuk Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan atau NUTP yang mewakili guru-guru tingkatan 6 bagi mendapatkan input dan maklum balas yang sewajarnya dalam usaha kita untuk memastikan pemindahan program tingkatan 6 ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan memberi manfaat yang baik kepada semua pihak. Dari sudut penamatan, pertindihan birokrasi dan penjimatan kos, penyelarasan di bawah KPT dijangka mengurangkan pertindihan fungsi antara KPM dan KPT, khususnya dalam aspek perancangan kurikulum, pentaksiran, pengurusan kemasukan dan pemantauan kualiti. Penyatuan tata kelola ini membolehkan perkongsian sumber, penyelarasan sistem data dan kos operasi yang optimum tanpa menjejaskan kebajikan pelajar atau kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dari segi jaminan kualiti kemasukan ke Universiti Awam pula, KPT akan memastikan program matrikulasi terus berfungsi sebagai laluan kemasukan yang berwibawa, adil dan berdaya saing. Penjajaran yang lebih rapat dengan program asasi Universiti Awam dijangka meningkatkan kesediaan akademik pelajar, kebolehbandingan standard serta kebolehterimaan pelajar dalam program ijazah. Pada masa yang sama, pemindahan pengurusan ini tidak bertujuan untuk mengubah atau mengurangkan unjuran yang sedia ada. Sebaliknya, memastikan supaya unjuran itu kekal selaras dengan keputusan kerajaan serta prinsip keterangkuman dan keseimbangan asas pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pengetahuan yang berhormat juga, sebuah jawatankuasa telah pun dibentuk. Mereka telah pun mengadakan perbincangan ini bagi memperhalusi lagi khususnya berkaitan dengan pemindahan melibatkan semua kalangan khususnya daripada KPM ke KPT ini. Jawatankuasa ini telah pun semalam telah pun mengadakan perbincangan secara lanjut lagi bagi mengadakan perbincangan seterusnya dengan pihak JPA, Perkhidmatan Awam, dalam merangka skim-skim yang sedia ada di peringkat KPM itu bagi dipindahkan ke peringkat KPT. Jadi dari segi detailnya itu akan kita umumkan nanti. Dan tapi apa yang saya nak sebutkan pada Yang Berhormat, siri-siri perbincangan diadakan yang melibatkan perkara yang teknikal seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Saya faham itu antara perkara yang turut dibangkitkan dalam perbincangan di peringkat awal lagi, kerana sebab skim di peringkat KPM dengan peringkat KPT itu agak berlainan sikit. Apabila kita ubah, dia juga akan melibatkan juga dari segi perubahan sama ada skim itu masih kekal ataupun sebaliknya. Baik, yang itu yang pertama berkaitan dengan
kedudukan itu. Bagi perkara yang kedua yang ditimbulkan itu, ya, sama ada pengambilan itu dapat dilakukan pada tahun ini ataupun tahun hadapan. Kita tidak dapat membuat jangkaan secara tepat, namun apa yang kita lakukan, ada dua fasa proses ini dilakukan, iaitu pertama melibatkan fasa perancangan dan juga fasa persediaan, iaitu mulai sepanjang tahun ini. Manakala fasa yang kedua juga melibatkan tentang fasa pelaksanaan pengoperasian program matrikulasi ini, dijangkakan akan bermula pada tahun 2027. Sebab apa kita membahagikan dua fasa ini? Kerana ia melibatkan juga perubahan perundangan. Ada banyak rupanya bila kerajaan membuat keputusan untuk mengubah ataupun memindahkan, ia melibatkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah perundangan untuk kita lakukan, dan saya jangkakan dia akan mengambil masa dalam tempoh 1 tahun ini. Antaranya termasuklah untuk perubahan Akta Pendidikan 1996, ada Seksyen 2, Seksyen 33, kemudian ada Akta Majlis Peperiksaan Malaysia, ya, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengannya dalam Seksyen 4 dan sebagainya. Yang ini memerlukan pindaan itu untuk dibawa ke Parlimen terlebih dahulu untuk kita membuat pindaan-pindaan yang tersebut. Jadi secara ringkasnya, bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat, iaitu kita tidak menjangkakan tahun ini dapat dilaksanakan program itu, dan kita jangkakan pada tahun hadapan insya-Allah kita dapat laksanakannya. Terima kasih. Terima kasih pada soalan tambahan Yang Berhormat itu. Dari segi penggradean, kita meletakkan proses penggradean ini pada satu sistemnya yang dipanggil sebagai purata nilai grade community atau PNGK-nya. Maknanya tidak akan ada perubahan kerana kita membuat penilaian yang sama. Ya, ini termasuklah di bawah SDPM, yang dalam konteks SDPM ini Majlis Peperiksaan Malaysia akan terus memastikan dari segi penilaian penggradean yang tersebut. Dan demikian juga dalam konteks penilaian terhadap PNGK matrikulasi yang akan diteruskan, kerana ia dipantau, dikawal oleh lembaga penasihat akademik program matrikulasi yang sedia ada. Demikian juga dalam konteks program asasi. Jadi dari segi mekanisme penilaian terhadap penggradean sistem yang ada itu tidak akan berubah. Cuma saya nak sebutkan di sini juga ialah bagaimana sistem pengurusan nanti bagi permohonan mereka. Kalau sebelum ini kita mempunyai dia ada sistem single window, ya, tapi dia tak ada single offer. Sebab itu kalau kita lihat ada kebiasaannya ada pelajar-pelajar yang dia mendapat juga tawaran daripada matrikulasi, dia juga mendapat tawaran daripada universiti. Pada kali ini kita akan melaksanakan satu sistem saja, iaitu yang dipanggil sebagai sistem single window dan single offer, disekalikan. Maknanya kalau pelajar-pelajar tersebut dia memohon, dia hanya akan mendapat satu offer berdasarkan kepada keputusan yang terbaik yang berasaskan juga kepada sistem meritokrasi yang kita tetapkan selama ini. Jadi tidak ada lagi setiap tahun kita berbahas tentang isu-isu kenapa dia dapat ni, kenapa dia tak dapat itu. Jadi dengan adanya satu sistem ni yang dipanggil sebagai sistem single window dan single offer ini, jadi tidak ada lagi dua sistem yang dibuat penilaian terhadap student yang akan memasuki ke universiti-universiti yang berkenaan. Asasnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi PNGK sama, kekal, matrikulasi kekal dengan sistem penilaiannya, SDPM kekal dengan sistem penilaiannya, dan juga begitu juga dengan asasi kekal dengan sistem penilaian yang sedia ada, yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga yang telah dilantik untuk menguruskan sistem yang ada tersebut. Terima kasih.